wake me up to another good morning. Time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement. Mandi kolam, mandi jalan-jalan, jangkat saya. Oh, we are all looking for adventure. 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 Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah dalam vlog kita kali ni. Okey, harap-harap setiap vlog yang saya buat ni memberikan orang kata value, memberikan anda sedikit orang kata ilmu, pengalaman kan. Kali ni kat mana saya nak pergi? Okey. Kali ni dah lama dah kami sebenarnya teringin nak pergi ke Pantai Timur. Dan alhamdulillah kebetulan pula ada ziarah besan mak saya, iaitu adik ipar saya ni dia buat kenduri kahwin. Yang uniknya dia kahwin ni sekali 3 orang lelaki serentak. Jadi halang-halang tu kita pergi turun ke Pantai Timur. Bawa sekali mak saya, adik-beradik semua, family bercuti sekali. Kat mana? Kejap lagi saya nak tunjuk tempat ni memang best. Saya ingat last kali saya pergi 2016. Tapi sangat best, pantai dia cantik. Kejap lagi kita tengok, stay tune. Tapi sebelum tu kita nak mengisi perut jap. Lapar. Sini kalau sampai Kuantan tak boleh ya, pantang jumpa Jaman Tori ni. Okey, jom kita pergi Jaman Tori. If I could take you up in boom boom bosh, boom boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And a ding dong, when you come true. And a ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Okey. Muak dah kenyang ke Muaz? Kenyang tak? Okey. Okey, kita baru je selesai makan di Jaman Tori, insya-Allah. So, saya sebenarnya bukanlah asalnya peminat patin, tapi kalau kat sini insya-Allah bolehlah makan sikit-sikit dia punya patin bakar tempoyak. Dan itu memang favourite wife saya, Puan Iza, dan juga anak-anak. Cuma hari ni anak-anak ni dia orang baru baik demam. Jadi dia punya makan tu pun nampak macam slow sikit. Okey, so sekarang ni nak bertolak ke, dah sudah makan, okey nak pergi hotel. Kita nak pergi hotel Tanjung. Cakap Tanjung Jara Dungun. Jom kita pergi, jom. If I could take you up in boom boom bosh, boom boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And a ding dong. Okey, setelah melalui hujan lebat ni, kita dah sampai ke Tanjung Jara Resort. Okey, saya suka hotel ni sebab the best dia adalah di bawah, tak saya YTL Corporation. So tempat ni lawa. So hari ni nak bawa anak-anak, bawa mak saya, bawa adik-beradik semua untuk bercuti untuk 1 malam je kat sini insya-Allah. Sebelum besok kita nak pergi kenduri kahwin di Kuala Terengganu. Okey, jom. So kita dah sampai, nama dia Tanjung Jara Resort. Tempat ni best sebab bilik dia kan sayang kan Puan Izzah. So dia bilik dia ni betul-betul dekat laut. Lepas tu kat situ pun ada macam apa warna depan tu? Kolam ni kecil je, tapi yang best sebab bilik kita ni betul-betul berdepan dengan laut. Laut Cina Selatan. Dah lupa dah geografi ni. So laut dia, tapi itulah kalau ikut plan asalnya kita naklah orang kata main pasir, cecah-cecah kaki kat laut, tapi nampaknya hujan yang lebat ni. Sekarang kat sini pula lah nampaknya di Pantai Timur ni pula nampaknya yang hujan lebat. Tapi kalau tadi saya cakap dengan anak kita doa. Saya tetap percaya apa pun kita bergantung pada kuasa doa kan, minta hujan ni reda dan kita bolehlah at least cecah-cecah kaki kat laut tu main pasir. Orang kata apa? Dia ada aura kan, ion-ion negatif positif tu dia stable. Okey.
Hai semua. Okey, malam ni kita dengan anak-anak dan anak saudara kita isi masa sebab malam ni pun kita memang tak ada nak pegang handphone ke apa. So malam ni kita main teka-teki. Siapa nak main teka-teki? Okey, memanglah kita nak main teka-teki sebab kita nak seronok-seronok. Okey, kita dah masuk hari yang kedua. Pagi ni kita sarapan dulu, kita enjoy dulu kat dalam resort ni. Sebelum kita nak, orang kata bertolak lah nanti ke rumah besan mak tu kan. 3 orang kan mak, lelaki kan semua kan? 3 orang. Jadi yang belum kahwin adik dia seorang je lah. Yang bongsu lah kan, yang kecil. 2 Tadi Riza dah bagi dah. InsyaAllah kita akan bertolak. Dia dah bagi lokasi tadi, Bukit Payung. Bukit Payung, Marang, Terengganu. Okey? Jom, kita pergi sekejap lagi. Makan dulu. Can't believe that I haven't figured out by now. Every time I call you up, all you do is let me down. Should've known there was nothing but us I could change. Every time we try to be friends, it always ends the same. But when I try to remember all the pain that we've been through, something in me says Okey, sekarang kita dah mandi pantai pun dah sudah. Mandi kat pool pun dah sudah. Sekarang ni kita nak pergi ke bertolak ke kenduri kahwin dahulu. Okey, iaitu adik ipar saya, besan mak. Rizal nama dia. So ayah dia adalah orang Marang. So sekarang kita nak pergi sana nak kata menghadiri wali mantul urus terlebih dahulu. Kemudian kita akan pergi ke homestay. Lepas tu macam biasalah dah sampai Terengganu mesti dah cari sotong celup tepung. Okey? Jom kita jalan-jalan. Jom anak-anak, jom semua. Mari. Okey, kita dah sampai kampung Bukit Payung. Ni kenduri meriah sebab secara marinya pun ramai. Saya ingat dulu last saya datang masa adik saya lah kahwin, adik bongsu saya ni yang dapat jodohnya dengan orang Marang, Bukit Payung Marang. Jom Muaz. Jomlah kita pergi makan, kita tengok macam mana cara kenduri orang Terengganu. Jom. Si best. Jom. Amal bawa siapa tu Amal? that we've been through. Something in me says whatever, and it brings me back to you. My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before, then wound up at your door. My stupid heart, too late already. Okey, saya ni kalau pergi mana-mana kan, kalau kat rumah tu tengok TV ke apa, dia kena layan dengan keropok. Dan keropok yang paling best kalau keropok kering ni, of course, adalah di Kuala Terengganu. Jom kita nak cari keropok kering ikan tamban lah. Ikan tamban, sahunya sedang ikan tamban. Jom kita nak cari balik berkilo-kilo ni. Kita muat tak kita muat tak? Kita muat tak? If we go down in flames again, then you could blame my stupid heart. Baby, you give me ice and fire.
you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Nak pergi mana Una? Kakak? Pasar tak Kita nak pergi pasar Payang Terengganu. Okey, Una boleh cari coklat-coklat. Ya, Una ni memang suka coklat, gula-gula, sweetener semualah. Okey, lepas tu baru kita nak makan kat mana? Diorang cakap tempat yang baik ni namanya restoran Singgang Budu. Dan lepas tu mak kata nak jalan-jalan apa? Bukan masjid. Jambatan Terangkat tu. Nak tengok-tengok, okey? So sebelum tu kita jomlah gerak dulu. Okey. Okey, Muaz nak tahu tak kita nak pergi mana? Mas, nama dia Pasar Payang. Cakaplah Muaz, Pasar Payang. Pasar Payang ni dibuka tahun 1968, okey. Dan pada 2019 yang lama tu dirobohkan, so dia orang tengah buat yang baru. Tadi saya nampak macam dah siap, cuma belum dibuka lagi. Jadi yang kita nak pergi ni adalah Pasar Payang 2, bangunan sementara di Kuala Terengganu. Jadi bawa mak kan, mak mestilah nak pergi Pasar Payang. Jadi jom kita tengok. Mak nak cari apa barang? Kain batik, kain sarung, kain melekat, kedai emas, semua ada. Makan, minum, semua ada kat sini. Jom kita jalan Pasar Payang Terengganu. Don't know. I tried to let you go so many times before. Then wound up at your door, my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames again, then you can break my stupid heart. Okay, okay, you can break my stupid heart. Okay. Okey, ni Assalamualaikum. Okey, so kita dah membeli dah. Memang anak-anak ni suka sangat. Dapat beli apa ni awak? Nama dia apa? Lato-lato. Aduh, Abi ingatlah lato-lato tu makanan. Nampak sangat Abi out of dated. Kemudian Abi kita dah cari apa lagi? Beli makanan, beli keropok. Mak Awang beli apa tadi? Beli macam-macam lah. Keropok lah, belacan lah. Macam-macam ada di kedai Payang ni. Kedai Pasar Payang. Memang best. Nanti next time kita datang lagi. Sekarang kita nak pergi makan dulu di restoran yang katanya memang best. Jom kita explore. My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then wound up at your door. Memang pedas. Tapi memang sedap. Dia punya makanan-makanan singgang ni kat sini memang sedap. Saya memang ambil masak singgang. Dia punya ikan pun fresh. Ayam pun sedap. Okay, so siapa yang ke Terengganu jangan lupa singgah di Singgang Budu. Terbaik. So many times before. You can break my stupid heart. Okey, kita dah sampai ke ni dulu nama dia Keropok Leko Tok Bank, tapi sekarang dah tukar kepada Dina. Dan dia adalah salah seorang yang pernah datang belajar lah kat kelas saya dulu. So dia tukar branding apa semua. Dan Keropok Leko dia memang terbaik. Ada banyak pilihan termasuk yang frozen. Jom kita teman mak beli. Sing a favorite song and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da, la da da di da di da. Just be happy, happy. Just be happy, happy. Okey, dah sudah dah. Nampaknya dia dah memborong banyak dah. Ni adik saya Fiza nak balik KL. Seorang ni Rizal dengan adik saya bongsu nak balik ke Perak. Okey. Lagi 1, 2, 3 kereta nak balik Johor. Orang Johor. Okey, so dah sudah. Lepas ni kita pergi mana? Warung Aziz Sata. Nak makan sata pula dengan apa? Sana sata dengan apa? Sata dengan otak-otak. Memang terbaik. Kita menuju Kemawan dulu. Tuan tu, jom ambil gambar. Ambil gambar. Wash away. Such a simple way to see how the world was meant to be. Hey.